Aku rasa ini merupakan effort yang bagus tetapi a little bit too late. Hari ni kita nak bercerita sikit berkenaan dengan peruntukan yang dijanjikan oleh PMS kepada semua members of parlimen, iaitu kepada 222 orang yang bahawasanya memang PMO akan keluarkan bajet sebanyak RM1 juta kepada setiap kerusi yang ada kat parlimen. Kita sorak sedikit lah atas usaha ni. Tetapi kau kena faham usaha ni sebenarnya merupakan usaha yang aku rasa agak lambat dilakukan. Sebab apa? Kalau kau baca mana-mana berita lah, mana-mana page oleh ahli pembangkang terutamanya daripada Wabi Said Saddiq yang paling lantang berkaitan dengan perkara ni, siap ada bawa pergi kes kat Mahkamah Persekutuan lagi untuk disimak kerana telah melanggar satu artikel di bawah Perlembagaan Persekutuan kita, iaitu artikel 8 untuk hak kesemarataan. Okey, di mana Said Saddiq katakan bahawasanya apabila kerajaan masa kini decide untuk tidak beri peruntukan secara spesifik kepada mana-mana ahli pembangkang yang menduduki kerusi dalam parlimen, ini merupakan satu perkara yang tidak patut berlaku. Ini adalah one-sided politik dan sebenarnya peruntukan ini patutnya diberikan sama rata agar setiap kawasan yang ada dalam Malaysia ni yang dijaga oleh MP-MP ni berada dalam keadaan infrastruktur yang baik dan duit-duit itu boleh digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Okey? So bila benda ini diperjuangkan oleh YB Said Saddiq daripada awal kerjaya dia lagi sampailah tahun 2026 dan tiba-tiba ada satu janji yang manis telah diberikan oleh PMS kita berkenaan dengan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta. Aku rasa ini merupakan effort yang bagus tetapi a little bit too late. Dan kalau kita bandingkan sebenarnya berapa total peruntukan yang didapat oleh pihak-pihak MP yang duduk dalam blok kerajaan, sebenarnya dah pale in comparison. Okey, sebab apa? Pada MP-MP yang duduk di blok kerajaan, okey, mereka mendapat peruntukan sebanyak RM4 juta setahun. Okey, dan untuk pembangkang pula, kebanyakan mereka ini tidak mendapat peruntukan. Sebab tu lah kau nampak Wabi Said Saddiq pergi buat Iron Man, pergi buat marathon, pergi buat macam-macam benda, pergi berlakon, pergi berjoget semata-mata untuk kumpul sedikit dana untuk diberikan semula kepada orang muar. Sebab apa? Sebab dia dah reveal dalam video dia sebelum ini, walaupun dia berkali-kali minta peruntukan dan akhirnya dapat, tetapi peruntukan-peruntukan itu hanyalah terhad kepada perbelanjaan yang khusus saja, tidak termasuk kepada pembangunan infrastruktur dalam kawasan daerah yang ditadbir oleh YB Said Saddiq ketika itulah. So benda ni I don't know if it's a good news or is it a bad news, but to me, untuk orang-orang yang mendengar perkara ini, orang-orang yang tak adalah memahami politik tetapi orang yang memerhati politik ni, aku rasa memandangkan penggal nak habis ni, tiba-tiba ada benda-benda macam gini. It is a questionable act, but regardless, it is also an honourable act. What do you think?